Tristan Harris, pekerja yang ada jawatan yang tinggi di Google tapi dia berhenti. Tristan Harris ni dia seorang sangat terkenal sekarang yang dia buat polisi etika dalam social media dan juga AI. Jadi apa yang dikatakan, dia sebenarnya dia cerita macam mana kenapa dia keluar daripada Google, dan dia yang design semua email, Gmail, website semua yang berkaitan tentang Google punya sistem teknologi. So apa yang dia dapati bahawa sistem yang dibina oleh Google, oleh Apple, oleh Facebook, social media dan sebagainya, dia ceritakan bahawa sistem tu memang dibina untuk distract orang, supaya orang sentiasa ketagih dengan loop. Kenapa ada like, kenapa ada komen, kenapa ada story, kenapa disusun semua tu. Dan dia design tau, dia design warna macam mana, logo macam mana, simbol macam mana, bentuk macam mana, supaya mata orang boleh fokus lama dengan social media, dan menyebabkan dia sentiasa menunggu-nunggu notification. Sebenarnya social media ni telah dibentuk mengikut acuan mereka supaya kita sentiasa hook, sentiasa terikat, sentiasa bergantung dengan handphone. Sampai kita bangun-bangun tidur nak tengok phone kan, nak tengok apa notification hari ni, siapa yang like, siapa yang follow, siapa yang tengok story. Hari-hari kita adalah terikat dengan benda tu. So Tristan Harris dia bongkarkan rahsia-rahsia ni. Dia cerita bahawa sebenarnya kenapa fokus kita hilang, sebenarnya sebab kita terlalu banyak dengan social media. Itu telah merosakkan kita punya power of focus kita. Untuk apa? Supaya kita sentiasa menggunakan social media. Dia kan dapat duit dengan tu, sebab dia orang fikir sistem kapitalis, dia orang fikir untung je. Dia orang fikir lagi ramai orang guna, lagi orang review, lagi kerap orang guna kan, lagilah tinggi dia orang punya traffic, lagi tinggi dia orang punya income. Itu je, dia tak fikir etika apa semua kan. Sebab zaman sekarang ni lah era, it's all about business, is all about money lah. Kalau ikut dalam falsafah pragmatism,